kita sedang bercakap tentang orang-orang yang telah pun menjadi malang dalam hidup dia. Cuma kita kata jangan malang ni dijadi warisan. Akak tadi tanya rumah coket ni rumah gelandangan, ketak tak? Coket ni dulu nilai komersial dia tinggi dekat lorong Haji Taib. Pelacur duduk situ semua. 1994 Tan Sri Rahim Noor lancarkan operasi kosongkan coket. Polis buat serangan, polis buat embu, tangkap, cuci bersihlah coket ni. BKL masuk, nyalakan lampu. BKL masuk kan, lepas tu buka lorong jualan. Lepas tu dia orang transitkan lagi buah-buahan yang datang daripada Thailand ni. Durian siam, durian apa-apa saja masuk dalam Kuala Lumpur, buah ni semua transit turun dekat situ. Jadi malam pukul 3 pagi perniagaan terbesar adalah buah-buah daripada Thailand turun dekat situ. Peruncit ambil balik jual, yang akak jumpa orang jual dekat sana, orang jual dekat sini sekitar Kuala Lumpur, semua ambil buah pada situ. Jadi dia tak adalah nilai komersial siang ni, dah tak ada sebab dah ada Plaza GM kan. Bangunan-bangunan dekat dia orang hidup. Jadi akak jangan tanya dia orang ni ada rumah khas gelandangan, tak. Dia terjadi apabila kerajaan basmi saja pelacur. Kan dulu pelacur RM20. Bilik-bilik pelacur yang kita langgan tu dah bilik dia, dulu pondan RM50 dah. Sekarang dah keluar. Jadi bilik tu menjadi ruang di mana miskin bandar, yang mana miskin tegar ni masuk dan sewa. Itu yang saya beritahu dekat tuan-tuan untuk faham. Dan yang kedua, yang kita sedang bercakap sekarang ni adalah bukan tentang membantu mereka dari segi makan minum. Bukan bantu mereka dari segi makan minum nak bagi alhamdulillah lah. Cuma kita sedang fikir anak-anak mereka ni nak ke mana. Tuan-tuan, first saya educate ni, tuan-tuan dah kena faham direction kita ni adalah tentang anak mereka. Saya ni kalau pergi bagi khutbah dekat mak ayah dia orang ni, bolehlah dia dengar. Saya setuju aja dia nak. Saya setuju, saya faham. Esok kat situ lagi lah. Pasal mereka dah biasa di situ. Cuma sekarang kita nak cerita, saya ambil contoh paling kecil Bella. Banyak yang pernah tengok live dia pernah tengok Bella. Bella ni sekarang umur 6 tahun. Saya fikir kata tahun depan dia mungkin sekolah. Lepas tu dia akan ulang lah yang lain. Kadar kehadiran maksimum ke sekolah 3 hari. So mereka ni sekolah jalinan kasih. Jalinan kasih. Saya nak bagi semua faham dulu ni. Masuk nanti kan semua kelang kabut tanya macam-macam. Langit bumi tak, dia komprehensif bulat dia. Ini adalah tentang nasib anak-anak jalanan. Kerana anak-anak ni ada keluarga, maka keluarga ni menjadi sebahagian daripada konteks kita. Sebahagian daripada konteks kita. Itu macam saya cerita tadi, tuan-tuan percayakah di Kuala Lumpur orang makcik-makcik ni kata dekat saya sewa chalet. Kita dah standby duit. Chalet tepi pantai tak dapat. Kita dapat chalet yang tak nampak laut. Tapi bas tu kena berhenti kat tepi laut. Dia tinggal anak-anak dia. Yang 7-8 tahun ni dia berlari, berdiri, mak-mak. Allah. Saya ingat kalau hari tu